Menang kalah itu belakang kira. Kita tak tahu itu pilihan pengundi. Tapi yang saya akan bawa balik daripada Johor, bila kita balik ke Kuala Lumpur, ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, kurang kita tak serik berkempen kerana kita rasa ada ruang untuk bentuk politik yang baru ini yang telah ditunjukkan oleh pengundi-pengundi Johor. Sekali lagi, terima kasih pengundi-pengundi Johor. Saya ada banyak adegan-adegan yang saya akan ingatlah. Contohnya hari ini saya berkempen di Puteri Wangsa. Saya duduk dalam kereta, saya penat, saya tak nak keluar lagi. Tiba-tiba ada seorang uncle Cina, dia lekatkan muka dia kat cermin kereta macam ni. Terkejut aku, keluarlah. Ambil gambar semua kan. Saya berkata, okey uncle, saya tunggu dalam kereta sikit sekejap lagi. Lepas tu dia pergi cakap kat isteri dia. Ada seorang asuh lah. Uncle ni pun dah tua. Asuh tu pun dah tua. Saya hari ni juga ada jumpa seorang macam abang lah. Cina juga. Dia tengok saya, dia bangun. Lepas tu dia cakap, my idol, bla bla bla. Lepas tu dia cakap dalam bahasa Cina. Macam marah-marah. Saya macam, tak faham. Dia cakap lagi. Lepas tu kena panggil translator. Dia cakap, you my idol lah. Saya follow you lama. Tapi sekarang saya kecewa lah, you sudah tukar parti. Saya pun slow lari. Seorang uncle dia jual mi kari dekat Kota Iskandar. Uncle yang patah hati dari gelang patah. Saya dah cerita. Kemudian saya pergi ke Felda Cahaya Baru. Perkenalkan diri semua ni. Lepas tu ada makcik tua seorang dia duduk kat kursi dengan anak dia. Saya pun pergilah perkenalkan diri. Dia senyum tengok kat saya. Dia tahu bahawa sekarang ini musim berkempen. Saya pun duduk sebelah dia. Dia pun cakap, awak ni ketua pemuda ke? Anak dia, tak mak. Lepas ni jangan undi UMNO dah, undi kancil. Pandai anak dia cover cepat kan. Kalau tengok saya berceramah 14 hari berturut-turut. Daripada ceramah yang pertama saya ingat di Perling. Ceramah pada hari kedua di Perling. Mungkin ada seorang makcik yang saya ingat umur dah 80 lebih, dia datang atas kerusi roda. Saya ingat di Lakin tau, hari yang pertama di Lakin. Dia datang dengan anak dia, dia duduk kerusi roda. So saya tengok, Allah makcik dah tua datang, saya pun pergilah jumpa. Esok, dia ada lagi dekat Perling. Datang lagi. Lusa, dekat Permas, ada lagi makcik ni. Jadi saya ingat Hajah Kalsom ada tak? Boleh nampak Hajah Kalsom tak? Hajah Kalsom ada. Hajah Kalsom ada. Ada kat sini. Puan Hajah, saya nak cerita sedikit. Yang ini bukan Puan Hajah Kalsom yang cerita. Ini ialah anak Puan Hajah Kalsom yang hantar email kepada saya. Saya dengar, kami jadi kawan lah. Maksudnya Puan Hajah Kalsom ni tiap-tiap malam umur 80 tahun lebih dia datang dengan kursi roda dengar ceramah kita untuk 14 hari berturut-turut. Jadi saya dapat email daripada anak Puan Hajah Kalsom, seorang peguam yang ada di KL, anak sulung saya rasa Puan Hajah Kalsom. Ni Cik Syarudin daripada Subang, seorang peguam. Dia hantar email kepada saya mengucapkan terima kasih saya kerana memberi peluang supaya Puan Hajah Kalsom dapat turut bersama. Nampak Puan Hajah Kalsom bersemangat walaupun umur sudah 80 tahun lebih. Yang ini saya harap Puan Hajah Kalsom izinkan saya untuk cerita sedikit saja yang dikongsikan kerana ini penting untuk pengundi-pengundi tahu. Jadi Cik Syarudin beritahu saya yang arwah ayahnya meninggal November yang lepas. Tak sampai setahun. Suami kepada Puan Hajah Kalsom meninggal November yang lepas. Dan pesanan arwah suami Puan Hajah Kalsom ialah parti-parti yang ada ni, UMNO ke, PAS ke, parti lama PKR ke, semua ni yang dah jadi kerajaan ini, semua ini dah tak boleh pakai. Yang ini yang diberitahu kat saya. Jadi pesannya kepada Puan Hajah Kalsom, carilah satu parti pembangkang yang boleh membawa suara rakyat. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajah Kalsom. 14 hari berturut-turut atas kerusi roda. Datang dengar kami.
Dan bila saya dengar cerita itu, saya berhutang budi kerana bagi kepercayaan kepada parti yang baru umur 50 hari untuk bawa suara rakyat yang dicari-cari oleh ramai pengundi kita. Baik. Tempoh 14 hari ini juga, saya Nik dan calon-calon ini, saya tak pernah bersalam dengan sebegitu ramai orang macam 14 hari ini loh. Semua salam. Kalau kepada yang Cina, tong sing tang, tong sing tang, tong sing tang. Rakyat Malaysia adalah cukup pintar untuk menilai. Jadi kita ucapkan dan doakan supaya pengundi-pengundi esok bagilah peluang kepada sebuah parti yang bernama Kancil. Esok undi 15 calon kita supaya kita boleh tanam dan benih ini boleh membesar. Boleh ke tidak? Tuan-puan ke Tanjung Puteri, singgahlah sebentar di Kempas Lama. Kalau tuan-puan turun mengundi, pilihlah Kancil demi masa depan bersama. Boleh? Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada semua calon-calon, semua sukarelawan. Apapun keputusan esok, saya rasa saudara-saudari sudah pun menang di hati rakyat Malaysia. Betul ke tidak? Ayo! 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 InsyaAllah kita dapat keputusan yang baik. Terima kasih. Kesian budak-budak kalau kita berhenti di sana. Kalaupun kami kasih, biar kami kasih. Nampak lambang Kancil dekat kertas undi, pangkal X, okey? Lambang Kancil, jangan tersilap binatang, cari lambang Kancil, pangkal X. Terima kasih diucapkan, minta maaf kalau ada salah silap. Bersama kita langkah ke depan. Bersama walau tiada jaminan. Bukan kerana kita pasti menang, kerana ini benda yang betul untuk diperjuangkan. Ada tempat untuk setiap anak di bawah matahari ini. Yang Melayu, yang Cina, yang India, yang muda, yang lama. Kalau kita jaga sesama kita, esok tak perlu takut lagi. Bersama kita langkah ke depan. Bersama walau tiada jaminan. Bukan kerana kita pasti menang, kerana ini benda yang betul. Yang Melayu, yang Cina, yang India, yang muda, yang lama. Kalau kita jaga sesama kita, esok tak perlu takut lagi. Bersama kita langkah ke depan. Bersama walau tiada jaminan. Bukan kerana kita pasti menang, kerana ini benda yang betul untuk diperjuangkan.